Lawan. Hari ni ujian untuk kita lah. Lepas tu saya bagi tahu kan. Diperbodohkan macam tu je, mudah je. Nampak? Dia macam sumut lah. Sumut Flotilla ni. Kau tengoklah macam mana dia perbodohkan. Sebab itu dia rancang. Sumut Flotilla tu, dia orang rancang tu, dia bukan sekadar awareness. Dia dirancang untuk ni lah, game dia ni. Yang mana akhirnya menghalalkan tentang two-state solution. Jangan percaya saya cakap, fikir. Jangan percaya saya cakap, fikir. Yang mana akhirnya nak menghalalkan two-state solution. Itulah sumut Flotilla tu. Lepas tu saya cakap, mereka yang pergi ni, sama ada mereka tahu ataupun mereka diperbodohkan. Tapi saya yakinlah, sebilangan tu ada yang tahu. Ada yang tahu, mungkin ada yang diperbodohkan lah. Tapi ada yang tahu. Sebab inilah kelompok-kelompok Anwarinas, budak-budak Anwar Ibrahim. Yang Anwar rekrut daripada dulu lagi. Anwar rekrut daripada dulu lagi. Anwarinas, kelompok Anwarinas. Bahaya. Sebab dia ada di kalangan kita ni semua. Dia membisikkan kata-kata yang indah-indah. Dengan tujuan untuk menipu kita lah. Itu yang kau orang kena tipu tu. Itu yang itu hari kau kena tipu tu. Kena tipu, jangan cakap tak kena tipu. Ramai kena tipu, ramai yang pergi percaya. Oh, ni apa semua. Tu dia cakap, sampai sekarang, Brigade 8200 tu mana? Brigade 8200 tu mana? Tak ada dah. Takkanlah time sumut je dia ada, lepas tu dia tak ada dah. Oh, maknanya dia orang dah berhenti kerja lah tu. Kena buang kerja lah kot. Kan? Jangan kata sir ni tak apa, semua benda dia tahu. Memang tak semua benda aku tahu, tapi aku tak tahu, aku baca lah, aku carilah jawapan. Lagi satu, senang je. Kita tengok apa Tun Mahathir cakap. Itu je. Alah dia ni sikit-sikit Tun. Habis tu kena ikut Anwar Ibrahim. Kena ikut apa beritahu. Kita nak tahu benda ni, kita tengok apa Tun Mahathir cakap. Apa Tun cakap. Betul lah tu. Takkan kau cakap, alah dia ni semua Tun Mahathir. Habis tu kena ikut Anwar Ibrahim. Kau biar betul. Kena ikut Anwar Ibrahim. Kau nak dengar cakap Anwar Ibrahim. Kau ni hilang akal ke apa? Lagi satu isu Palestin ni. Yang selama ni berjuang, Tun Mahathir lah. Flotilla ni pun dia yang asaskan. So sumuk ni sambung yang tu. Tapi misi sumuk ni ini game mereka. Yang mana akhirnya, untuk menggerakkan kita rakyat ini, mendesak kerajaan supaya sokong usul Colombia, two-state solution. Nampak tak? Faham tak saya cakap ni? Kau nampak tak game mereka ni? Game mereka ni, untuk seluruh dunia ni, akhirnya rakyat keluar, desak kerajaan masing-masing, sokong usul yang dibawa oleh Colombia. Yang mana usul tersebut adalah two-state solution. Yang bodoh akan sokong lah. Yang bodoh akan setuju lah. Tetapi, kalau kita nak berfikir, mana ada negara Arab Israel? Tak ada two-state solution. Satu saja, Palestin bebas merdeka. Two-state solution bukan Palestin bebas merdeka. Tak tahu, tak apa ambil tahulah. Inilah pasukan Azab. Kalau nak berfikir, inilah pasukan Azab. Mereka Melayu. Tapi tentera Azab. Pergi baca sirah tu, Perang Kandak tu. Pergilah baca sirah Perang Kandak tu. Yang cerita pasal Brigade 8200, keluarlah. Ceritalah. Siapa yang bawa cerita Brigade 8200 ni? Hilang dah. Dengar itu lagi macam ada Brigade 8200. Tak ada dengar pun. Ada dengar lagi tak? Tak ada dah. Brigade 8200 ni dah kena buang kerja ke dah? Lepas habis misi Sumut Flotilla, lepas Anwar berucap dekat Aziata, Brigade 8200 ni dah kena buang kerja semua dah. Tak ada dah. Buang kerja dah semua. Pencen dah semua dah. Misi dah berjaya. Melaga-lagakan kita. Melaga-lagakan kita ni kerja siapa? Kerja syaitan. Tu kata. Syaitan-syaitan manusia ni, dia membisikkan perkara yang indah-indah untuk kita dengar. Tapi bagi orang yang beriman dengan ikhlas, dia tak dapat lah.
Bukanlah kita kata kita ni bagus. Tetapi, cuba bagi tahu dia kata. Contohlah. Contoh. Orang ni, dia masuk dalam tanah kau. Rumah kau ni ada tanah. Dia masuk dalam tanah kau, dia buat rumah. Bapak kau datang, bapak kau mengamuk dengan dia, dia tikam bapak kau. Bapak kau pun mati. Mak kau bising, mak kau pun mati. Kakak kau ni, kakak kau pun dirogol. Orang ni masuk ni, duduk rumah kau ni. Dia jajah rumah kau ni. Dia jajah. Kawasan tanah kau ni dia jajah. Lepas tu, datang pula jiran kau ni kata, bro macam gini lah bro. Tak payah bergaduh-bergaduh. Dah settle dia. Ni kawasan kau, ni kawasan dia. Tak payah bergaduh-gaduh lagi. Tanah kau, orang ni datang, ceroboh. Dia bunuh bapak kau, dia rogol kakak kau. Lepas tu datang orang bagi tahu, bro, macam gini bro, tak payah gaduh-gaduh, tak payah cerita macam ni. Ini bahagian kau, ni bahagian dia. Boleh ke? Saya tanya dengan kau orang. Macam itulah yang berlaku dekat Palestin. Itulah yang berlaku kat Palestin. Takkan kau nak kata, tak apalah kita berhentikanlah pergaduhan ini, bagilah iktiraflah two state solution. Kepala otak kau. Negara kita, tanah air Palestin lah. Apa pula milik Israel? Tapi, ejen Barwa ni akan mainkan ni lah. Naratif ni. Two state solution. Tapi kan Colombia kan nampakkan dia sekarang ni memperjuangkan Palestin. Colombia kan sekarang nampak memperjuangkan Palestin. Nampak macam terpaling Palestin. Betul lah. Colombia memang nampak terpaling Palestin sekarang. Tapi kita tahu tak sejarah Colombia? Kita kenal tak Colombia ni? Kita tengok tak sejarah dia? Colombia is the Israel of Latin America. Faham? Colombia ni, istilah dia adalah negara Latin Amerika. Dia adalah macam Singapura. Orang cakap Singapura ni little Jews. Sama lah. Tapi dalam game ni, dia kena mainlah wayang. Dia kena main wayang lah. Nampak macam perjuangkan Palestin. Tapi dia akan bawa usul two-state solution. Yang bodoh ni akan sokong. Colombia sekarang memperjuangkan Palestin. Tengok sekarang ni. US, bukan US. British, France, negara-negara Eropah pun sekarang ni pun gelombang dia makin kuat. Memanglah rakyat tu gelombang. Kena faham. Gelombang ni daripada rakyat betul. Tetapi rakyat tak tahu. Rakyat ikut. Tak nak berfikir. Jadi bila bawa usul two-state solution, rakyat pun kata, kena sokong. Ini demi Palestin. Itu bukan demi Palestin. Itu demi Israel anak Aram. Nampak tak? Sekarang kau boleh kenal pasti dah. Mana-mana Barwa Israel ni. Nampak tak? Barwa Israel macam mana? Nampak tak pasukan Azab ni? Nampak tak macam mana permainan mereka? So, saya nak bagi tahu dengan peserta misi Sumut Flotilla. Kau orang tahu tak kau orang dipergunakan ni? Kau tahu tak? Kau orang tahu. Kebanyakan kau orang tahu. Cuba tanya dengan mereka, berapa dapat payment? Berapa dapat bayaran? Tanya dengan mereka. Nak aku dedahkan? Kena aku dedahkan berapa payment dapat ni? Berapa bayaran yang dapat ni untuk kau pergi misi ni? Kau rasa boleh selamat ke? Boleh selamat ke kau orang? Kau bersekongkol dengan benda ni. Kau rasa boleh selamat ke? Tak boleh. Kau bersekongkol tak boleh. Kau tak ada otak ke? Tak boleh fikir ke? Kau tahu misi kau ni tak bawa apa-apa? Kau tahu tak? Kau tahu. Kau bagi tahu apa? Kau bawa ubat. Bawa pampers. Bawa makanan kucing lah. Kau tahu. Kau menipu. Tapi kau sedar tak yang kau dipergunakan oleh Anwar Ibrahim ni? Kalau kau tak sedar, tak apalah. Tapi kalau kau sedar, kau kena lawan balik Anwar Ibrahim. Kalau kau sedar, kau kena lawan dia.
Kau tak boleh sokong dia. Kau tahu benda ni salah. Sebab itu Anwar tak sokong plan Gaza pendamaian ni. Sebab tu saya tengok ada orang-orang tertentu ni, dia bagi tahu pasal tak tahu berjaya tak berjaya. Gaza ni sekarang, orang dah berhenti dah. Yang masuk perangkap ni Israel. Fikir pun saya cakap. Yang masuk perangkap ni Israel. Israel dah masuk perangkap. Sebab dia dah sign dah plan Gaza ni. Dia dah masuk perangkap sekarang ni. Jadi sekarang ni, itu pasal mereka bergerak untuk two-state solution. Dia dah tahu dah ni. Jadi baruah, bodoh tak tahu apa. Koranglah pasukan Ahzab. Korang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Kau jangan buat-buat tak nampak. Hari ni, kenyataan Anwar Ibrahim. Baca kat korang. Ini gila guys. Setiap bantuan ke Palestin perlu disalur secara teratur dan sesusun. Anwar Ibrahim 2 hari lepas. Sebarang plan-plan bantuan kemanusiaan dari Malaysia ke Palestin perlu dikoordinasi dengan teliti dan berkesan bagi memastikan setiap bentuk bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan penyaluran bantuan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau berasingan. Sebaliknya perlu dilakukan secara tersusun melalui kerjasama erat antara kerajaan dan rangkaian masyarakat sivil negara ini. Pelan bantuan dari Malaysia mesti dikoordinasi dengan teliti dan berkesan agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Kepala otak kau. 10 tahun misi bantuan ini, macam-macam NGO hantar bantuan, tiba-tiba datang mangkuk ni, bekukan aman Palestin, lepas tu hari ni keluar kenyataan, semua koordinasi melalui engkau. Kepala bapa engkau Anwar Ibrahim. Kau nampak tak ni? Kau faham tak? Kalau kau kata nak berfikir, kau kata, oh okeylah betul, setujulah. Kau tak faham ke? Kau tak nampak ke apa dia buat ni? Ini namanya, dia nak sekat bantuan. Anwar bukan sat kita, dia baruah Israel Zionis. Aku menang mahkamah lah. Aku dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Panggil Anwar baruah Israel lah. Kan nak cakap apa? Korang yang sokong Anwar Ibrahim ni semua, korang ni semua kayu api bangsat, tahu tak? Kau sokong Anwar tu, kau tahu salah. Kau tahu Anwar tu tak betul. Tapi kerana duit, saya tak fitnah. Korang boleh tengok. Ada beberapa orang peserta misi Sumut Flotilla, balik tak tukar lagi baju dia. Berapa program masih pakai baju yang sama je. Kau kan nampak, jangan kata tak nampak. Kau kan nampak, bukan kau tak nampak. Betul tak? Cerita pasal dia orang je. Bukan cerita pasal rakyat Gaza. Dan paling ketara, perjanjian plan Gaza ni akan dimeterai. Kenapa engkau tak standby lori, trak-trak hantar makanan? Kenapa tak ada trak-trak semua dah standby? Bila buka je Gaza, terus masuk. Tak ada. Sampai hari ni tak ada. Kenapa tak ada? So hari ni kau bagi tahu semua bantuan melalui kerajaan. Apa hal? Apa hal Anwar? Bangsat. Guys, jangan percaya apa saya cakap. Korang semua ada akal berfikir. Fikirlah. Ke korang nak masuk dalam pasukan Ahzab ni? Ke kau nak tergolong sekali dalam pasukan Ahzab ni? Ha? Kita baca Kunut Nazilah ni, kita faham tak Kunut Nazilah tu? Kita faham tak terjemahan dia? Ha? Anwar bising, pecahkan tembok Rafah. Yang bodoh ni, oh hebat Datuk Seri. Tembok Rafah dah buka dah. Nak pecahkan kepala bapak kau apa lagi Anwar? Mana lori tu? Engkau cerita itu aja 100 juta. Mananya? Sekarang Gaza dah open dah ni.
Non-stop bantuan sampai sekarang ni. Mana? Guys, fikir. Sekali lagi saya tanya ni. Korang sokong two-state solution ke Palestin merdeka? Tak ada lagi negara haram Israel. Kau sokong two-state solution antara bagi dua ataupun Palestin semuanya. Bagi tahu. So, kalau kita cakap Palestin bebas merdeka, bermakna kita jangan sokong two-state solution. Jangan sokong usul yang dibawa oleh Colombia ni. Apa yang kita kena buat hari ni adalah untuk memastikan tanah Melayu ni kita selamatkan dulu. Ini keutamaan dia. Nak bebaskan Palestin, kita dulu selamatkan diri ni. Dah selamat tanah Melayu, baru kita boleh gerak seluruh dunia, bebaskan Palestin. Dengan melalui apa? Ekonomi. Kalau korang nak berfikir. Ekonomi ni. Macam mana cara Israel ni ambil Palestin? Bagi tahu dekat saya. Israel ambil Palestin melalui apa? Ni. Dia rasuah orang tu, dia rasuah orang ni, dia rasuah British. Itu yang perjanjian Balfour tu. Sebab duit. Dia rasuah. Sebelum tu kan ingat dia nak beli. Dia nak beli dengan Sultan Abdul Hamid. Ingat tak? Dia nak beli dengan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid tak jual. Rasuah lah. Ni. Dan hari ni banyak negara ni Tuan Mahathir bagi tahu. Mereka merintah dunia melalui proksi. Proksi. Ni. So kita nak bebaskan Palestin. Ni juga. Ekonomi. Macam mana? Inilah Tuan Mahathir bagi tahu. Tambah kawan jangan tambah lawan. Tambah kawan jangan tambah lawan. Bila ekonomi kita bagus, hasil bumi kita diurus dengan baik, kita ada kemampuan itu, negara lain ni pun barulah senang nak boros niaga. Saya tak pandai. Tapi macam saya cakap, kau dengar apa yang orang tua 100 tahun tu cakap. Dengar apa dia cakap. Bermakna dia cakap tu ada sebab. So, mana Brigade 8200? Tak ada. Saya pun tak tahu siapa yang mulakan Brigade 8200 tu. Kalau kau tahu siapa yang mulakan cerita Brigade 8200 tu, suruh dia cerita. Apa cerita dengan Brigade 8200 tu? Apa jadi dengan Brigade 8200 tu? Dah ada Brigade 8200 yang ditangkap? Ada yang telah diheret, ditangkap, didakwa di mahkamah? So, apa kejayaan Brigade 8200 tu? Jadi, kenapa sekarang ni Brigade 8200 tu senyap? Tanya dengan orang yang cerita tu. Tanyalah. Nak tahu orang Anwar Ibrahim ni. Nak tahu orang Anwar Ibrahim ni senang je. Bila dia bawa agenda two-state solution, itu orang Anwar Ibrahim lah. Itu orang Anwar Ibrahim lah baru Israel. Saya boleh ceritalah sikit lah. Dia orang ini, cara dia nak menipu orang Melayu, orang Islam, dia mesti menggunakan benda yang bermain dengan emosi kita. Sebagaimana Anwar Ibrahim tipu korang dulu, yang mana dia menceritakan tentang kemiskinan, lawan korupsi, PTPTN percuma, minyak RM1.50, tol percuma, kos sara hidup, bla 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 bla. Orang ni sakau bilion-bilion, orang ni sakau bilion-bilion. Ini semua bermain dengan emosi kita. Betul tak? Korang tak payah bohong lah. This is propaganda mereka. Dia bermain dengan emosi supaya kita, betul lah aku pergi kerja tol lah berapa ringgit dah ni lah. So kalau tol percuma, betul lah tu. Kenapa tak boleh? Dan dia cerita pasal formula. Kita Petronas banyak sekian. Ini berapa? Minyak kita ni kita jual berapa? So duit minyak ini kita boleh bagi PTPTN percuma. Kita tak tahu apa, kita percayalah. Betul lah. Sebab Anwar Ibrahim ni senang je. Contoh
Sebagi contoh. Ini best contoh ni. Jangan percaya saya cakap. Korang semua dah besar panjang dah. Tak ada yang tak besar panjang. Semua dah besar panjang. Sekejap, 800 juta, 8,000 juta, 80,000 juta. Banyaknya. Untung 80,000 juta, turun sikit, tidak bankrupt. Untung jadi 70,000 juta. Macam jual durian harga RM5, kos RM1, jual RM5. Untung RM4. Jual RM4, untung RM3. Tapi menteri ni duk sibuk mencari mencedarah harta orang. Benda ni tak boleh ingat. Kita kena bagi kursus tambahan kepada dia. Kerana dia dah benak hati dia, kita kena tumbangkan dia, ganti menteri lain. Senang je nak bodohkan rakyat. Kau tengok Anwar cakap apa? Dia cerita benda yang kita tahu je. Sebab itu yang kita tahu. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Kita pun tahu. Sebab itu bila dia cerita, kita percaya. Sebab kita tahu. Emosi. Bermain dengan emosi. Ini strategi mereka. Sebab itu, dalam isu Palestin hari ni, dia tahu kita ini, orang Melayu ni, sayang Palestin. Kita memang sayang Palestin lah. Sebab tu tak ada dalam negara dalam dunia ni, yang mana negara yang tak boleh pergi Israel. Kita. Hanya orang Malaysia je. Rakyat Malaysia je. Jadi, dia susun. Mereka hantar orang-orang mereka ke Palestin bukan baru. Untuk apa? Untuk buat reputation. Buat repo. Pernah dengar ayat buat repo? Bagi tahu. Pernah dengar tak ayat? Buat repo. Pernah tak? Buat repo. Maknanya orang ni dihantar daripada awal lagi. Untuk buat repo. Supaya ada dalam dia punya apa ni, biodata dia ni. Bukan lobby. Buat repo. Saya tunjuk korang gambar. Bukan gambar porno. Saya tak nak cerita sebenarnya, tapi macam nak cerita jugalah. Kena cerita jugalah kot. Nak cerita ke? Saya rasa macam benda ni nak simpan lagi. Mana nak cerita lagi, awal lagi. Macam nak simpan lagi lah. Macam tak nak cerita lagi. Mungkin belum sampai masanya lagi lah. Nantilah. Belum lagi lah. Ada? Malas. Belum sampai masanya lagi. Nanti saya akan cerita. Bila sampai masanya. Sekarang ni kita tengok ke mana mereka nak tuju. Bila sampai satu ketika tu, saya akan cerita lah. Repo. Dia gini ni guys. Kena berfikir. Kena fikir, kena dengar, fikir. Sebab mereka kena buat repo. Supaya yakin bahawa mereka ni seorang yang memperjuangkan rakyat Palestin. Supaya menampak mereka ni pejuang bangsa. Pejuang orang Melayu. Saya bagi contoh. 2018. Ni saya cerita pengalaman saya. 2018 apabila UMNO Barisan Nasional kalah pada PRU. Kemudiannya saya dipilih sebagai Esko Pergerakan Pemuda UMNO. Orang semua tahu, saya ni memang lantang lah. Lawan Anwar Ibrahim dan bercakap soal Melayu. Dan ada satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni, nama grup WhatsApp tu Demi Melayu. Grup WhatsApp tu nama dia Demi Melayu. Jadi setelah dijemput, duduk dalam grup tu. Ramai ni. Masa tu, mantan IGP Tun Hanif Omar pun ada, Tan Sri Musa Hassan pun ada, Datuk itu, Tan Sri itu, macam-macam orang. Grup tu nama dia Demi Melayu. Bercakap soal tentang orang Melayu. Yang mana kebimbangan orang Melayu. Kenapa? Kerana PH telah menjadi kerajaan, yang mana DAP dah berada dalam kerajaan.
memang memperjuangkan Melayu. Banyak isu-isu yang dibangkitkan tentang orang Melayu. 2022. 2018, 2022. Apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi timbalan Perdana Menteri, geruk tersebut sokong Anwar Ibrahim. Terkejut aku, seterkejut beruk. Saya tak sangka. Mereka promote Anwar. Semua admin tu adalah orang Anwar Ibrahim, Anwarinas. Terkejut beruk saya cakap ke Ijat. Aku tak sangka lah. Saya pernah cerita dalam Timur Labot. Aku terkejut. 2018, dia orang cerita pasal Melayu. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, rupanya dia orang ni Anwar Ibrahim. Tepuk dahi aku. Bermakna, selama ni mereka camouflage, cerita pasal orang Melayu, tetapi mereka adalah orang totok Anwar Ibrahim. Inilah dikatakan Anwarinas. Contoh. Ada satu contoh lain. Seorang yang semua orang tahu kan, Seni Esko Pemuda kan. Jadi masa tu Ketua Pemuda UMNO adalah Ashraf Wajdi lah. Ni, bapak menapik ni. Ashraf Wajdi adalah Ketua Pemuda UMNO. Jadi nampak, tak nampak, saya tak tahu dia Anwar. Saya tak tahu. Kita gunakan ayat Quran. Nampak dia memang steady lah kan. Surah Al-Imran kan. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, janganlah berpecah belah. Sebab saya memang bawa penyatuan Melayu. Jadi nampak dia elok lah. Nampak dia elok lah. Okay. 2022. Apabila UMNO membentuk kerajaan dengan Anwar Ibrahim, baru nampak rupanya dia ni Anwarinas. Tepuk dahi saya. Terkejut aku. Baru tahu rupanya dia ni Anwar. Selama ni, dia sembunyi, tak tunjuk dia ni Anwar. Itu contoh Anwarinas. Kelompok-kelompok Anwarinas yang mereka ni taksub pada Anwar Ibrahim saja. Dia akan ikut apa saja yang Anwar cakap. Kelompok ni. Dan kelompok ni bukan baru. Saya ingat someone cerita dengan saya. Someone cerita dengan saya. Sewaktu Tun Mahathir Perdana Menteri. 22 tahun dulu. Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Mungkin ada orang lama dalam ni. Semua yang ada ni, media. Semua ni. Semua Anwar dah letak orang-orang dia. Semua. GLC yang pegawai kerajaan. Semua orang dia. Media-media ni semua Anwar Ibrahim. Dia dah susun orang dia dah. Kalau siapa ingat. Mungkin orang lama lebih tahulah perkara ni lah. Datuk Ron mungkin boleh cerita benda ni lah. This is Anwar Ibrahim. Dia akan susun orang dia. Sebab itu, jajaran baru Anwar dengan Zahid ini, dah lama dah. Saya dah cerita lama dah. Sebelum pilihan raya lagi saya cerita. Dia akan bergabung. Begitulah dengan orang-orang Anwar Ibrahim ni, yang mana memang tasking mereka diberikan. Kau buat ini, kau buat itu, kau buat ni. Semua dah ada orang dia dah. Masing-masing ada tasking dia. Dan saya cerita kat korang ni sebab, bila Anwar Perdana Menteri, ada kawan bagi tahu tentang mereka yang dalam pasukan tentera pun ada. Pasal Anwar Ibrahim. Ni Anwarinas. Kelompok Anwarinas. Cerita dia pasal Anwar Ibrahim. Sebab tu, tengoklah cek MyCare. Yang sekarang ni duk salur bantuan MyCare ni. Lepas Aman Palestin kena beku ni. MyCare lah. Siapa? Abim. Abim tu siapa? Abim tu Anwar bin Ibrahim. Abim tu Anwar bin Ibrahim. Jangan percaya saya cakap. Kau pergi cek tengok. Ini kelompok Anwarinas. Bukan bohong. Saya tak bohong. Orang lama tahulah. Sebab orang baru tak tahulah. Jadi mereka ni diberikan tasking. So, kalau cerita pasal Melayu, Melayu lah. Pasal Palestin pun sama lah. Mereka buat repo, Palestin, apa semua. Naratif dia ke mana? Naratif dia untuk Anwar Ibrahim lah. Apa saja yang Anwar arahkan, mereka akan ikut lah. Sebab tu hari ni, naratif yang dimainkan adalah menyokong usul Colombia. Two-state solution. Ingat saya cakap ni. Naratif two-state solution. Dan mereka sekarang ni tengah push Gen Z ni. Adik-adik kita ni, orang-orang muda ni yang tak tahu apa-apa.
yang kebangkitan untuk Palestin ini sedang dipergunakan, diperbodohkan supaya menyokong two-state solution. Ingat, sampaikan kepada adik kita, anak-anak kita ni, bukan two-state solution. No. Palestin merdeka hanya satu saja, tanpa negara haram Israel. Ingat Palestin. Ini bahaya sebab apa? Penipuan ini, cuba tengok saya cakap mereka akan main naratif ini Palestin bebas merdeka. Nampak tak? Kita kena hentikan kekejaman ini. Macam mana nak hentikan? Apabila perjanjian two-state solution ini dibuat, pasukan pengaman akan dihantar, akan mengamankan keadaan. Kita dengar, oh iyalah betul lah, kalau perjanjian dibuat, pasukan pengaman akan sampai. Oh macam kat Lubnan lah. Macam kat Lubnan. Bodoh. Engkau bodoh. Sebab apa? Engkau mengiktiraf Israel. Kenapa pula nak kena ada sepadan kita dengan Israel? Kenapa nak kena ada sepadan antara Palestin dan Israel? For what? Sedangkan itu tanah Palestin. Macam tu je dibodohkan korang. Tapi kita yang tak tahu ni, okey, pasukan pengaman, okeylah, alhamdulillah lah. Tak kena bunuh orang rakyat Palestin. Kau ingat rakyat Palestin diheran ke? Berapa ramai dah mati? Itu jihad lah. Itu jihad pada dia lah. Kita tengok pun berkobar-kobar lah. Engkau tak tengok ke macam mana Yahya Sinwar? Yahya Sinwar sampai nafas yang terakhir pun dia melawan lagi lah. Tak ingat ke macam mana Yahya Sinwar tu? Dia tunjukkan lawan. Lawan lah. Tiba-tiba two-state solution. Hentikan kezaliman Israel. Nak hentikan kezaliman Israel ini, macam mana cara dia? Inilah kita kena bersatu. Bersatulah kita ni. Tambah kawan, jangan tambah lawan. Dunia tak pernah suka pun dengan Yahudi ni. Dunia tak pernah suka dengan Zionis. Dia tak suka pun dengan Yahudi ni. Kena faham sejarah ni. Kau kena tengok sejarah macam mana negara Arab Israel ini. Lepas Rom dulu, dia orang bertebar seluruh dunia. Sampai orang mengamuk-ngamuk dekat Eropah tu Hitler tu sebab bunuh Zionis lah, Yahudi lah. Jadi Eropah ni tak nak tanggung dah orang Israel ini, dah menyampah dengan orang Israel ini. Lepas tu dapat pula jolok duit lagi. Jadi dia approve lah Palestin tu. Pindah ke Palestin, duduk Palestin. Sampailah tertubuh negara Arab Israel. Sebab orang Eropah pun tak nak. Tapi sebab mereka menguasai, maka terpaksa ikut. Ada pula backup US ni. US duk backup selama ni. So kita kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Orang Islam kena bersatu. Tun Mahathir bagi tahu. Kita ni kuat. Kita orang Islam ni kuat. Dengar lagi sekali. Tadi putus kan? Dengar lagi sekali. Over half a century, we have fought over Palestine. What have we achieved? Nothing. We are worse off than before. If we had paused to think, then we could have devised a plan, a strategy that can win us final victory. Pausing and thinking calmly is not a waste of time. Akhir zaman. Apa hadis Nabi? Kita ni ramai. Umat Islam ni ramai. Tapi bagaikan buih-buih di lautan. Ini realiti dia. Kalau kita bersatu, kita kuat. Orang Melayu bersatu, kita kuat di tanah Melayu. Orang Islam bersatu, kita kuat. Sebab kita sebenarnya yang menguasai dunia ni kalau kita nak berfikir. Tun Mahathir pernah bagi tahu. Senang je. Dunia ni mengharapkan kepada minyak. Fikir saya cakap. Dunia ni mengharapkan kepada minyak. Demand ni pada minyak. Sekarang negara Arab tak pegang minyak. Nak ugut US, minyak lah. Sebab King Faisal dah buat dah. Akhirnya dia mati kena bunuh. Siapa bunuh dia? Anak saudara dia juga. Sebab apa? US. CIA. Dia. Samalah. Bila kita menguasai ekonomi, kita boleh demand dengan mereka. Ini yang tak ada pada negara lain. Ini yang tak ada pada negara-negara lain ni. Kuasa ekonomi pada kita orang Islam. Cuma kita berpecah. Itu saja. Sama macam tanah Melayu ni. Kita marah dengan DAP. Tapi punca dia kita berpecah. Kita yang tak nak bersatu. Bila pergi mengundi, tak nak keluar mengundi. Sokok
dah bakar. Jadi, bahaya jangan masuk perangkap. Ingat sepesan lagi sekali. Termasuk mereka yang pergi sumuk Flotilla ataupun yang sokong sumuk Flotilla. Kalau korang bawa agenda two-state solution, sokong usul Colombia, bermakna engkau adalah barwa kepada Israel Zionis. Engkaulah barwa yang sebenar. Bertaubatlah engkau sebelum terlambat. Jangan main-main. Sebab korang takkan menang. Engkau ceritalah naratif apa pun kau nak bawa. Ceritalah pasal nak berhentikan kekejaman. Tapi bukan dengan two-state solution. Kita percaya kepada Al-Quran. Kita percaya kepada Al-Quran. Allah janji Palestin akan dibebaskan. Kita percaya dekat situ. Nak jadi, nak perang. Nak perang. Ya, kita tengah berperang. Nak bebaskan Palestin. Ya, kita akan bebaskan Palestin. Tapi tanah Melayu ni kita bebaskan dulu daripada cengkaman Anwar Al-Juburi. Fikir lah. Fikir saya cakap. Ramai kita tertipu. Mudah tertipu. Mudah percaya. Mudah percaya. Ya. Itu yang ramai kantor itu. Janji. Lepas rakam abang delete. Itu yang kena tu. Sama lah macam korang ni pun. Macam itulah kategori je. Janji lepas rakam abang delete. Ada. Lepas tu dah viral. Saya tak pandai. Tapi macam saya cakap. Tun Mahathir 100 tahun. Flotilla ni dia start. Misi dia lah. Bosnia tu benda yang kau boleh berfikir dengan akal. Bosnia tu kenapa? Dia lah. Jadi, dengar apa dia cakap. Kalau betul kau rasa kau ni pejuang, kau dengar apa orang tua dia cakap. Aku tak minta taksub dengan dia. Tetapi pengalaman dia tu. Pengalaman ini yang mendewasakan kita. Sama lah macam hari ni. Saya tengok ada isu terbaru lagi. Ada yang bergaduh lagi. Pasal apa lah kejap? Saya tengok ada pihak-pihak ni. Saya tak tahu apa motif dia. Apa matlamat dia saya tak tahu. Tapi bila engkau suruh Tuan Guru Haji Hadi berundur. Engkau suruh Tuan Guru Haji Hadi ni berehat. Engkau kata Tuan Guru ni uzur, tak sihat, terpaksa dipapar, jadi suruh dia letak jawatan. Apa matlamat kau? Engkau ni ada matlamat ataupun kau bodoh? Tak apa. Kalau kau bodoh, tak apa. Aku explain malam ni kepada orang yang bodoh. Tapi kalau kau ada matlamat, bermakna kau pengkhianat lah. Itu je aku bagi tahu. Engkau jangan bagi alasan orang tua tu dah tua, dah uzur, bukan? Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin, pengasas Hamas, pakai kursi roda je. Sampai dia mati di bom. Pakai bom nak bunuh dia ni. Syekh Ahmad Yassin pakai kursi roda je. Mata pun tak nampak. Tapi dia memimpin. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu perpecahan. Nampak? Dia kadang-kadang bukan pasal orang tu larat tak larat. Bukan pasal uzur tak uzur. Tetapi command by dia tu untuk menyatukan. Kalau dia tak ada, mungkin berpecah, mungkin bergaduh, mungkin bertelaga. Sebab kita lawan dengan Anwar Ibrahim. Ini Dajjal Paria. Ada pengkhianat-pengkhianat ini pun menunggu masa untuk ngap, untuk memecah belahkan. Dan perkara ni dah berlaku dalam PAS. Jangan bodoh. Bagaimana puak-puak Anwar Inas ini cuba menguasai PAS. Tu Mak Sabu tu. Tahun berapa tu? Akhirnya mereka semua kalah. PAS selamat daripada puak Anwar Inas. Ni Anwar Ibrahim punya kerja. Anwar Ibrahim punya kerja, hantar orang-orang ni masuk dalam PAS. Tapi mereka adalah berpaksikan Anwar Ibrahim. Tapi PAS berjaya menyelamatkan parti tu. Maka tubuhlah amanah tu. Samalah UMNO. Tetapi hari ni mereka berjaya UMNO. Zahid Hamidi, Asad Wajedi, Zamri Kadir, Ahmad Maslan. Ini semua puak Anwar Inas. Orang-orang Anwar Ibrahim. Puak-puak Anwar. PAS berjaya. PAS tak berjaya. UMNO berjaya. Jadi bila hari ni, kalau kau suruh Tuan Guru Haji Hadi step down,
Bermakna, sama ada kau bodoh, ataupun memang kau pengkhianat. Kau ni pasukan sana juga. Sebab semua orang tahu, sebagi tahu. PAS hari ni, kekuatannya pada Tuan Guru Haji Hadi. Kalau Tuan Guru Haji Hadi tak ada, PAS akan berpecah. PAS akan berpecah. Jangan cakap, ahli PAS pun tahu perkara ni lah. Hari ni kenapa PAS ni solid? Kerana Tuan Guru Haji Hadi. Jadi bila ada yang kata suruh Tuan Guru Haji step down, korang ni bodoh ataupun kau pengkhianat. Aku dah lama dalam bidang ni. Aku daripada 2008. Aku tahu perjalanan ni. Dan aku nampak. Kalau kau betul lah. But kepada yang lain pun rakyat kena ingat. Bila Tun Mahathir buat payung besar Melayu, Tuan Guru Haji Hadi kat sebelah, Tan Sri Muhyiddin Yassin kat sebelah, cukup lah. Kan nak apa lagi? Kan nak apa lagi? Tuan Mahathir, Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Begitulah juga dengan yang lain. Ikutlah. Kalau betul nak selamatkan negara. Kalau betul sayang pada negara ni. Tapi kalau kau duk cerita pasal orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Lagi ni guys. Kalau kita baru dalam bidang ni, kita nak ulas, ambil lah tahu. Boleh ulas, tapi ambil tahulah. Kadang-kadang bercakap tak ada otak. Faham tak? Bercakap ni kena ada otak. Kena fikir, kena buat research, kena tengok. Ini perang. Sebab tu strategi. Tak ada strategi macam nak menang. Dan strategi dia pula tak boleh cerita. Kalau strategi dia cerita, tak jadilah strategi. Jadilah tragedi. Jadi fikir. Win the war, not the battle. Final victory. Ingat, final victory. Orang Melayu kena bersatu lah. Now nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Oh, panjang pula saya cakap malam ni. Panjang pula cakap malam ni. Sorry lah terpanjang pula cerita kan. Bebel pula kan. Tak adalah, bukan bebel lah. Ni pengalaman lah. Sebab kita ni mudah emosi lah. Kita ni mudah emosi, mudah percaya, mudah tanpa kita nak berfikir panjang. Kalau kita berfikir panjang, kita dapat lah jawapan. Fikir je kan. Dia kena fikir je. But Anwar Ibrahim dalam keadaan terdesak. Macam saya bagi tahu tadi, seulang balik. Karakosa Sri Negara 600 juta. Karakosa Sri Negara 600 juta adalah persediaan untuk Anwar Ibrahim. Dia akan step down. Jadi 2 tahun lepas, dah plan dah. Untuk tanah kepada Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri, dia akan mohon tanah. Jadi, itulah sasaran Anwar Ibrahim, Karakosa Sri Negara. Jadi, dia tak nak pakai duit dia. Jadi, sekarang ni, gunakan duit khazanah, baik pulih, renovate semua. And bila dia besok tak ada, dah siap Karakosa, dia akan mohon kepada kerajaan, sebagai mantan Perdana Menteri, dia berhak dapat tanah. Sebab Pak Allah dapat tanah 79 juta harga dia. Datuk Najib mohon tanah 100 juta nilai dia. Jadi Anwar akan mohon tanah Karakosa Sri Negara untuk dia. Konon-kononnya jasa dan bakti dia selama dia jadi Perdana Menteri. Ni nama dia Sakau. Guys, Mahathir bin Mohamad. Tun Mahathir bin Mohamad, apabila dia berhenti daripada menjadi Perdana Menteri 2004, kerajaan telah menawarkan tanah kepada dia. Tapi Tun Mahathir bagi tahu, saya tak mau free. Saya beli, saya mau. Jadi, Tun Mahathir beli tanah 5 ekar di Putrajaya. Boleh pergi cek, tengok. Jangan percaya saya cakap. Tun Mahathir tak minta tanah untuk diri dia pun. Kerajaan nak offer. Kerajaan nak bagi. Dia tak nak free. Dia beli, dia mau. Dia beli. Pak Allah dapat tanah free. Najib dapat tanah free. Anwar minta Karakosa Sri Negara. Jadi hari ni 600 juta tu untuk dia sakau. Lepas dah siap, dia akan mohon. Jadi dia tak payah keluar duit dia. Tak payah guna modal dia. Untung atas angin. Faham? Faham tak? Kepada Harun, Wan Hadi, kau tak percaya aku cakap, tak apa. Tapi aku bagi tahu ini kesempatan yang terakhir. Minit-minit terakhir dah ni. Bertaubat, kembali ke pakai jalan. Lawan Anwar Ibrahim. Jangan kerana duit, kau dapat duit, dapat gaji, kau jadi penjilat, kau sanggup bodohkan rakyat. Aku sebut nama kau 2 orang ni sebab engkau ni, engkau bodohkan rakyat. Engkau tak boleh bodohkan rakyat. Rakyat tak bodoh, brother. Kau boleh tengok, kau bodohkan rakyat. Asal ada je kau bodohkan rakyat. Macam itu hari pasal minyak. Kau bodohkan rakyat.
kau pergi tunjuk video, kau pergi pakai pam minyak apa semua. Tapi rakyat tak bodoh sebab mereka pun isi minyak. Mereka pun tahu minyak dah naik RM2.60. Jadi kau buat macam itu, kau bodoh kat rakyat. Kau tak sedar ke implikasi dia. Kau tak terfikir ke implikasi dia. Macam Harun tu kan, cerita pasal orang Sabah macam tak ada otak. Kau fikir tak implikasi dia? Kau tak fikir. Kau rasa rakyat ni bodoh? Rakyat tak bodoh. Cuma mereka tak tahu. Tapi bila mereka tahu, mereka takkan diperbodohkan macam kau. Sebab itu hari ni kau boleh tengok. Ni aku ni, se-Azri ni yang kau komplain bila masa dapat siapa bagi dia aku maintain sampai hari ni, rakyat bersama dengan aku. Viral lah video aku. View pun ramai. Sebab apa? Rakyat nak tahu. Tapi kau tak boleh bodohkan mereka. Dan hari ni, Anwar Ibrahim. Takkan kau nak kata Anwar Ibrahim ada jasa? Anwar Ibrahim ada jasa pada kau sebab kau makan gaji daripada mereka. 7,000 yang ni, 8,000, 10,000. Lepas tu, tahan lagi, ini lagi. Itu duit rakyat tu. Kalau rakyat tak halalkan, haram. Haram. Jangan kata halal, haram, haram. Sebab kau buat kerja fitnah. Dah lah buat kerja fitnah, bodohkan rakyat. Jadi sekarang ni ada kesempatan balik ke pakai jalan, lawan kemungkaran. Jangan kau cakap tak lawan kemungkaran. Anwar Ibrahim ni mungkar. Firaun ada jasa tu pemutus. Kau sokong juga, gone. Jangan monyet, jangan. Kan? Dia ramai lagi Waladon ni, tapi saya sebut 2 orang ni. Sebab 2 orang ni saya tengok wanted. Saya tengok banyak rakyat geram dengan 2 orang ni. 2 orang ni rakyat, bukan pembangkang geram. Rakyat. Rakyat geram dengan 2 ekor dia. Lagi tu 2 ekor dia pula, kerja dia tak habis-habis. Semua orang Waladon. Asal rakyat komen je Waladon. Habis semua sekarang ni. Mana-mana rakyat yang bercakap, dituduh Waladon. Dituduh Walaon. Mana-mana rakyat. Orang tak puas hati. Walaon. Alah. Kau ni betul lah kau mangkuk lah. Jadi Anwar Ibrahim menghitung hari. Kita tunggulah. Saya tak tahulah bila. Tapi macam saya cakap tadi lah. Dia tengah buat persediaan. Dia tengah deal. Karakosa Sri Negara. Dia tengah buat persediaan untuk diri dia. Dan itulah dia desak untuk Kota Madani. Tadi saya dah cerita tadi. Dia desak supaya Kota Madani dipercepatkan. Kenapa dia desak dipercepatkan? Bermakna kau tak tahan lah. Kenapa sampai nak kena percepatkan? Betul tak? Macam ni lah kan? Cuba kita fikir balik. Kita bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap kerja pembinaan Kota Madani disegerakan supaya ia menjadi model pembangunan bandar yang berteraskan nilai kemanusiaan, kelestarian dan kemajuan teknologi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata beliau telah mengusulkan kepada Putrajaya Holdings untuk menyegerakan projek berkenaan yang telah dilancarkan pada 26 Jun lepas. Saya juga setelah melihat perancangan, saya ucap sekali lagi penghargaan, terima kasih kerana dapat menanggapi dan hadam maksud Madani dari sudut kemanusiaan atau insaniah itu. Dan mudah-mudahan kita dapat lihat dalam masa singkat. Yang saya tak boleh tolak ansur ialah kalau lambat. Jadi kena cepat. Jadi setakat perbadaan. Tak faham lagi. Tak nampak lagi. Tak boleh nak berfikir lagi. Yang dia nak percepatkan ni kenapa? Masa dah suntuk untuk dia. Jadi kalau Harun, Wan Hadi tak percaya, tak apalah. Macam aku cakap, kau boleh fikir kau pakai akal kot. Sampai nak percepatkan ni pasal apa? Masa tak banyak. But dia kena tak jawatan, dia tak nak tak jawatan. Dia mohon parlimen dibubarkan, tetapi saya dapat info tak setuju untuk bubar parlimen sebab kos pilihan raya dan masalah lebih besar. Jadi peralihan kepada Perdana Menteri yang baru, yang mana kerajaan perpaduan. Ingat guys, asal muasal tak ada pihak menang pilihan raya. Ingat saya cakap ni, jangan percaya, fikir apa saya cakap. Tak ada siapa menang pilihan raya. Jadi Al-Sultan Abdullah 2022 mencadangkan kerajaan perpaduan. Bermakna tak ada pemangkang. Semua duduk dalam kerajaan perpaduan. Yang mana ditawarkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak setuju. Sebab tawaran ini 2 tahun. 2 tahun. Bermakna 2 tahun tukar. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin tak setuju, barulah ditawarkan kepada Anwar Ibrahim. Nampak tak? Anwar Ibrahim kemudiannya. Kalau Anwar pilihan raya, menang pilihan raya, tak ada tawaran macam gini dibuat. Faham tak? Jadi Anwar setuju. Dia sign.
Dia sign tu. 2 tahun perjanjian. Jadi bila dalam masa 2 tahun, dia cuba dapatkan sokongan, dia tetap tak dapat sokongan majoriti ahli parlimen. Jadi dia kena letak jawatan. 24 hari bulan November 2024. Dia sepatutnya dah letak jawatan. Tapi dia tak nak letak jawatan. Sebaliknya apa? Sebaliknya 23 hari bulan November 2024. Tiba-tiba kapal perang US sampai. Tak faham lagi. Kita tak boleh cerita lah. Terbuka dah ni. Tim malam buat bolehlah kita cerita. Tiba-tiba kapal perang US sampai kat Pelabuhan Kelang. Tak ada angin, tak ada ribut. 2 kali kapal perang US sampai. Tempoh demi tempoh demi tempoh. Tapi tempoh hari, Anwar dipanggil menghadap. Tak tahu pasal apa. Tapi of course lah. Gajah-gajah Melayu ni, dia ketua agama Islam. Jadi bila menteri mabuk dalam program kerajaan, buat program mabuk, dah tentulah kurang ajar lah. Dan sampai hari ni pun Anwar tak ambil tindakan. Anwar Ibrahim tak pecat pun Tiong ni. Tak ada. Tak ada tindakan diambil. Tak pecat Tiong ni. Sebab Anwar Ibrahim takut. Dan Anwar Ibrahim ni dia hanya caretaker saja. Sebab tu saya bagi tahu. Rafizi Ramli meletakkan jawatan Julai 2025 tempoh hari. Bersama dengan Nick Nazmi. Sampai hari ni Anwar tak lantik menteri pun. Tak ganti. Kenapa? Sebab dia tak ada kuasa nak melantik menteri yang baru. Dia tak ada kuasa. Dia tak ada power, guys. Dia hanya caretaker saja. So, dia kena letak jawatan, Perdana Menteri baru akan dipilih daripada kalangan ahli parlimen. Sebab itu, Rafizi dia kalah kan. Supaya tak ada peluang untuk Rafizi dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Pak Mael ditanam dengan cerita 170 juta. Yang mana sampai sekarang pun tak ada pertuduhan kepada Pak Mael. Tapi nama Pak Mael dah tarnish habis-habisan. Tan Sri Budi Yassin pun sama juga. Jadi mana-mana kandidat dia akan tarnish. Itu sebab kenapa kemarin Tuan Guru Haji Hadi bagi tahu. Dia tak menamakan mana-mana calon Perdana Menteri sebab kalau tidak, calon Perdana Menteri itu akan diletak dadah, diletak pistol, disogok, dirasuah, diletak emas. Sebab inilah Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku pada Yusof Rota. But now, Perdana Menteri baru akan dipilih daripada kalangan ahli parlimen. Saya tak tahulah. Mungkin Isyamuddin. Mungkin Isyamuddin. Mungkin Tok Mat Hassan. Sebab di kalangan ahli parlimen kita pun tak tahu. Mungkin Dr. Sam. Jadi sekarang ini Anwar tak nak. Dia tak nak orang lain. Dia nak diri dia. Itu sebab kenapa tempoh hari ahli parlimen tak datang. Sebab dia minta bubar parlimen. Guys, kau kena faham ahli parlimen ni 3 tahun dapat pencen. 3 tahun dia makan pencen. Kalau parlimen dibubarkan sebelum 3 tahun, tak dapat pencen. So Anwar sekarang minta bubar parlimen. Marahlah ahli parlimen lain. Habislah tak dapat pencen. Faham tak? Itu sebab kenapa hari ni di kalangan ahli parlimen kerajaan pun tak sokong Anwar Ibrahim. Jangan percaya saya cakap. Contoh itu hari lah. Kau tengoklah program-program Anwar Ibrahim sekarang. Kau tengok berapa orang menteri ada. Berapa ramai ahli parlimen ikut belakang bontok Anwar Ibrahim. Bagi tahu dekat saya. Korang yang sokong kerajaan ni, sokong Anwar Ibrahim ni, kau tengok program-program Anwar Ibrahim, berapa ramai ahli parlimen dengan Anwar sekarang? Berapa orang dah? Tak ada. Sebab Anwar pentingkan diri dia. Sebab itu Wan Azizah pun kat Wan pun mana dia ikut Anwar Ibrahim sangat. Itu bini dia tau. Bini dia ahli parlimen Bandar Tun Razak. Wan Azizah, bini Anwar Ibrahim, ahli parlimen Bandar Tun Razak. Pun tak bersama dengan Anwar Ibrahim. Tunjuk gambar macam tu je lah. Masih tak boleh fikir lagi ke? Fikirlah. Begitulah juga PBB. Anwar Ibrahim tak pergi PBB, Tok Mat yang pergi. Ni, ASEAN. Apa? Walanon nak apa? Nak tunjuk Anwar paling mendunia? Walanon. Korang-korang yang tak sup dengan Anwar Ibrahim ni. Kau ingat ASEAN ni, Anwar Ibrahim ke akan mendunia? Korang bodoh. Korang tak tahu. Ketua negara ni bukan Anwar Ibrahim, mangkuk. Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri. Level dia sama dengan Menteri Luar Indonesia. Prabowo Presiden Indonesia sama level dengan yang di Pertuan Agong.
itulah ketua negara. Anwar Ibrahim Perdana Menteri ni, dia punya level ni sama menteri luar. Kalau negara tu ada presiden, dia sama level dengan menteri luar. Kena faham tu. Kan jangan kita Anwar nak mendunia. So kalau ASEAN ni datang, Agong lah ketua negara, bukan Anwar Ibrahim. Anwar mak pion je. Kau cerita apa? Ketua negara adalah yang di Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri. Kita ni. Apa lah? Nak tunjuk mendunia. Pui. Okey? Saya nak sambung VC dalam Telegram Tiwala Bot. Malam ni VC dalam Telegram Tiwala Bot. Kita sambung, tengok macam mana. Jadi, join lah Telegram Tiwala Bot. Kita akan buka VC dalam Telegram Tiwala Bot, guys. Grup, ada 66,000 grup ni. Saya nak ingatkan lagi sekali. Ini hujan untuk kita. Jangan masuk perangkap. Mereka ini membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu kita. Mereka nampak menceritakan tentang perjuangan Palestin. Tetapi mereka sedang membawa agenda Israel itu sendiri. Kalau ada mana-mana pihak yang bercakap untuk menyokong two-state solution ataupun menyokong agenda yang dibawa, usul yang dibawa oleh Colombia ni, itu adalah barua Israel. Ingat saya cakap ni? Korang ada mata, kau ada telinga, kau tengok, kau dengar. Fikir. Tak ada two-state solution. Perjuangan kita adalah membebaskan Palestin. Palestin bebas merdeka dengan tidak adanya negara haram Israel. Tak ada. Dia tak ada bagi dua. Satu je. Palestin. No Israel. Jadi kalau mana-mana bawa naratif tu, kau boleh tahulah. Itu barua Israel. Yang memperjuangkan two-state solution ini, kalau dalam negara kita ni, adalah Anwar Ibrahim. Daripada dulu, agenda dia adalah two-state solution. Sama macam apa yang Israel buat. Sama macam yang US buat. Saya nak bagi kau orang dengar lagi sekali. Ni. Fikir. Jangan percaya. Kau minta jangan percaya. Kau dengar, kau fikir. Apa agenda yang dia nak buat ni. Jangan percaya kan? Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Israel has right to defend himself. Israel has right to defend himself. Sama dengan ayat siapa tu? Cuba ingat balik. Sama dengan ayat siapa tu? Israel has right to defend himself. Ayat siapa tu? Ayat Anwar Ibrahim. Itu Anwar Ibrahim punya ayat. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Work around the clock, also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. Israel has a right to defend itself. We would. Kan. Saya bagi korang dengar. Itu hari pun Anwar tersasul. Israel's right to exist. Yes. And B, you would accept A, Israel's right to exist. Yes. And B, Israel's right to defend itself. Yes. Are you Doing the proof of any assassination of any political leaders? Israel has right to exist? Yes. Israel has right to defend himself? Yes. Bermakna Israel berhak mempertahankan diri dan kewujudan negara haram Israel perlu diiktiraflah. Inilah normalisasi.
Inilah two-state solution. Itu sebab kenapa misi Sumut Flotilla ni, diorang susun, bawa artis-artis ni semua, diorang dapat bayaran untuk memastikan ini, rakyat ikut diorang, percaya dengan diorang, supaya mereka akan mainkan naratif untuk rakyat ini hentikan kezaliman Israel dengan menyokong two-state solution. Semua ini akan menggerakkan sampai bulan November nanti untuk rakyat, orang-orang muda ini, kita kena lawan Israel. Kita kena desak kerajaan, sokong two-state solution. Kita kena hentikan kezaliman Israel. Yang mana cara dia? Usul Colombia, kita mesti sokong supaya two-state solution. Nampak? Inilah perang. Bagi yang tak tahu, dia akan ikutlah. Bagi yang emosi, dia akan taksub. Bagi yang nak berfikir menggunakan akal, dia akan nampak permainan ini. Itulah saya bagi tahu. Jangan percaya apa saya cakap. Fikirlah. Tidakkah kamu mau berfikir? Kita bukan kambing. Mana-manalah yang pergi misi Sumut. Kita ada berapa bayaran apa semua, ada. Kan? Sabar. Dia ni. Ya, kita kena berfikirlah. Okeylah. Soalan. Soalan. Ya. Semasa kerja ni kantor orang tu dia orang marah. Sebab tu mereka serang sekarang ni. Mereka serang bertubi-tubi. Kata macam-macam lah. Aku heran apa? Aku bukannya ahli parlimen ke? Bukan ada jawatan ke? Aku peduli apa? Kan? Yang penting saya bercakap je. Lagi tu aku ada tim malabot. Kita ada tim malabot. Mereka lebih tahu. Cukup lah. Nak jelaskan pun jelaskan pada mereka je. Supaya mereka faham. Sebab perjuangan kita jauh lagi ni. Perjuangan belum selesai lagi ni. Nak selamatkan negara ni. Nak bebaskan Palestin kau cakap kan? Nak jadi panji hitam, nak bebaskan Palestin. Ni, negara ni dulu ni. Ni, keutamaan sekarang ni. Jangan masuk perangkap. Bebaskan ni dulu ni. Daripada penjajahan ala baru ni. Kau nak suruhan melingkup. Nak tunggu sampai melingkup. IMF masuk. Jajah kita. Baru kau nak berjuang. Duit. Hari ni duit guys. Hari ni kebanyakan kita diuji dengan duit. Jadi kita boleh tengok lah. Diuji dengan duit. Duit guys. Bohong lah depan mata kau orang nampak kot. Depan mata kau orang nampak macam mana agenda mereka. Dan ini juga saya nak bagi tahu. Post normal. Inilah post normal. Sekarang mereka tengah buat post normal lah ni. Macam naratif Palestin lah. Bagi tahu kita kena hentikan kezaliman. Perang ni dah bertahun dah lama dah. Nampak tak? Negara Israel pun dah ada dah. Dia orang pun dah ada negara kat situ. Aman damai je lah. Setakat 40,000 tu. Kau nak jadi barua. Oops. Ujian guys. Ujian. Duit. Hari ni semua pasal duit. Duit, populariti. Depan mata korang kot. Cinta, wahan. Cinta kepada dunia. Dan kita pula tak tahu apa-apa, kita pun ikut. Fikirlah guys, fikirlah. Tapi macam saya cakap, keutamaan kita adalah selamatkan negara ni. Selamatkan negara ni. Nak kenal Barua, bila dia cakap two-state solution, sokong usul Colombia, habis, gone. Itu adalah Barua Israel.
Korang boleh pergi tengok. Colombia sekarang ni paling hebat lah. Konon terpaling Palestin lah. Colombia sekarang ni terpaling Palestin. Sekarang lah. Kononnya. Tapi sebelum-sebelum ni, Colombia ni lah baru Israel. Colombia is the Israel of Latin America. Mereka lah. Colombia lah. So, jangan masuk perangkap lah. Mereka sedang menggerakkan satu himpunan besar-besaran. Seluruh negara himpunan besar-besaran. Jadi kita ni yang setengah semangat Palestin ni akan dipergunakan lah. Maksudnya apa? Desak kerajaan supaya sokong usul Colombia. Nampak tak? Sokong usul Colombia. Two-state solution. Jangan. Macam gitu je, nampak tak? Macam mana dia orang spin? Nampak? Kalau kita tak berfikir, kita akan ikut lah. Demi Palestin. Kerajaan kena sokong. No more kuasa veto. Kita tak nak dah. Sebab kita tak fikir. Tapi kalau kita fikir, so Colombia ni two-state solution. Two-state solution ni iktiraf negara Arab Israel. Allah firman dalam Al-Quran, tak ada negara Arab Israel, yang ada Palestin. Nampak? Ni. Marah lagi dia orang dengan saya. Kan? Bocorkan lagi kan. Macam mana nak tahu dibayar tak dibayar? Macam mana nak tahu dibayar tak dibayar? Antara yang dibayar tu, dia balik-balik pakai uniform samalah berhari-hari. Takkan kau tak boleh fikir? Dia balik pakai uniform yang samalah berhari-hari. Faham tak? Kalau kau tak dibayar, kau tak pakai uniform sama berhari-hari, apa kejadah kau nak pakai hari uniform tu? Faham tak faham ni saya cakap ni? Saya tak sebut nama lah. Tapi kalau dah berhari-hari kau pakai uniform yang sama, menatang apa tu? Bagi tahu dekat saya. Fikir. Fikir logik akal sudahlah. Plan. Perancangan, dirancang, diatur, disusun. Apa? Pergi ke SCC pun pakai sama Jadi, daripada orang kena kecam, maka tu sebab mereka munculkan Brigade 8200. Faham tak? Ramai yang berfikir pakai otak. Ramai yang berfikir. Tapi bila keluarkan kenyataan, cuba petikaikan, mereka terus Brigade 8200. Engkau ni tentera Israel, engkau ni tak boleh, kau kecam. Nampak tak? Yang bodoh pula, oh betul lah dia ni. Apa bodoh lah. So, mana Brigade 8200 tu? Tak ada dah. Cari. Kau pergi tengok lah. Siapa yang keluarkan cerita ni? Siapa yang keluarkan mula-mula cerita ni? Kau pergi tengok lah. Fikirlah. Kau tengok lah. Sokong usul Colombia, two-state solution. Kau akan dapat jawapan lah. Kau mesti boleh fikir punya. Takkanlah kau tak boleh fikir. Tu yang dia marah dengan Sir ni. Bocor lagi. Masa bocorkan je. Dah tukar jadi Nokia 8200. Jadi Nokia 8200. Betul juga kan? Tak adalah. Saya pun tak minta percaya apa saya cakap. Saya minta korang fikir lah. Fikir. Trump datang kot. Trump kemungkinan besar datang. Ya. Greta. Nak tahu Greta tu siapa? Cuba kau orang fikir dengan akal.
asal Greta ni daripada mana? Kenapa dia popular? Kenapa Greta ni popular? Dia bukan baru popular. Dia dah lama popular. Asal dia popular ni sebab dia bawa agenda apa? Asal Greta popular ni, dia bawa agenda climate change. Climate change. Agenda dia adalah climate change, climate change, climate change. Nampak Kan semua kan climate change. Iklim. Dunia sekarang dah tak ketentuan. Iklim berubah-ubah. Gempa bumi sana sini. Banjir hujan lebat sana sini. Ais akan cair. Air laut akan naik. Indonesia akan tenggelam. Ini climate change. Fear. Benda ni dah puluh tahun dah. Tapi siapa yang keluarkan Greta ni? Inilah puak-puak New World Order. Oh, seni merapu. Bang. Korang ada anak. Kau ada anak. Macam mana kau nak tonjolkan anak kau? Mestilah kau tolak dia ke depan. Tapi kalau kau tolak dia ke depan, tanpa sokongan yang lain, anak kau tak akan pergi jauh. Faham tak? Ada orang yang tolak. Inilah Greta ni. Dan dia juga pejuang kepada LGBT. LGBT. Sekarang ini orang nampaklah di Palestin, ini dia menunggang je. Dia menunggang. Yes, sebab kita tahu dia menunggang. Sebab agenda dia, supaya orang puja dia. Lepas ni kalau dia bawa agenda LGBT, kau orang pun sokong lah. Sebab kau dah tengok dia pejuang Palestin, bermakna dia normalizekan kita ni. Normalizekan kita. Normalkan kita ni. Walaupun dia ni pejuang LGBT, tetapi dia juga pejuang Palestin. Nampak tak? Bang, kau tak nampak ke yang hak itu dicampurkan dengan yang batil? Kau tak nampak ke? Dia pejuang LGBT, dia juga pejuang Palestin. Jadi oleh kerana dia pejuang Palestin, engkau pun kata, tak apa, itu LGBT lain, ini Palestin lain. Engkau dah campurkan yang hak dengan yang batil. Ibarat engkau makan, oh, ini babi. Tak apa, aku tak nak, aku nak ambil kuah dia je. Aku tak makan babi, aku ambil kuah dia je. Sama kan? Sama kan tu? Sebab dah kau kata Greta, itu LGBT lain. Ini Palestin lain. Sama lah tu. Inilah normalisasi. Dia Bhinneka, puppet, New World Order. Jadi kalau ada orang kata Greta ni baik, Greta ni bagus, dia ni membawa semua misi apa semua, buat dia lah tu. Sebab kita emosi. Tak nak berfikir, tak kenal. Climate change inilah New World Order. Kan Tun Mahathir dah bagi tahu. Cuba dengar apa Tun cakap ni. Tun Mahathir kan dah bagi tahu. Korang ni kan nak lupa je. Tak apalah, mungkin ingat, mungkin lupa. Saya bagi dengar lagi sekali. Inilah agenda New World Order, sayang. Mereka takkan berhenti selagi mereka tak berjaya. Tapi mereka takkan menang selagi mana rakyat ada kesedaran dan kita bangkit. Kebangkitan ini bermula daripada kita. Kita kena selesaikan perjuangan yang belum selesai ni. Masing-masing ada tugas, masing-masing ada amanah. Kalau kita tak buat, bermakna kita khianatlah kepada perjuangan ni. Saya tunjuk korang. Tun Mahathir cakap pasal New World Order ni. Ini memberi platform kepada 6 orang panel untuk membahaskan elemen-elemen ataupun faktor-faktor bagi membentuk pola pentadbiran dunia. Dan conference ini akan berlangsung sehingga 6 jam petang hari ini. Dan bagi memberi pandangan mengenai topik ini, bersama saya ketika ini tak lain tak bukan ialah mantan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terima kasih Tun kerana sudi bersama Astro Awani. Jadi Tun, berhubung tema conference ini iaitu New World Order, apakah relevan atau impaknya kepada negara kita Malaysia, Tun? Sekarang ini kita dapati di seluruh dunia banyak benda-benda yang berlaku yang sukar bagi kita memahami. Umpamanya kita lihat sekarang ini orang-orang Islam berperang dengan orang Islam, membunuh orang Islam, dan mereka melakukan perkara-perkara yang dahulu tidak pernah dilakukan oleh mereka. Kenapakah ini berlaku? Kita mencari punca, dan satu daripada puncanya mungkin ialah
kerana ada rancangan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendominasikan dunia, untuk menubuh kerajaan dunia supaya mereka dapat memaksa seluruh dunia patuh kepada kehendak mereka. Sebab itu kita bincang berkenaan dengan New World Order, order baru dunia. Apakah dianya order baru dunia? Jika kita tidak faham, maka kita tidak akan tahu kenapa berbagai perkara berlaku dalam dunia yang sukar bagi kita memahami. Sebab itulah diadakan satu forum bagi membincang perkara ini. Jadi Tun, sejauh mana implikasi konsep New World Order ini, kerana kita lihat hari ini terutamanya militan IS sering merekrut orang muda untuk mengikuti mereka melalui media sosial iaitu Facebook dan sebagainya. Komen Tun. Ya, kita hairan kenapa ada gerakan yang seperti ini yang menumpukan segala pemusuhan mereka kepada orang Islam sendiri. Kita dapati bahawa banyak gerakan-gerakan yang dikenali sebagai gerakan teroris bermula dengan usaha CIA menubuhkan gerakan ini untuk membantu Amerika Syarikat dalam peperangan dunia yang diadakan oleh Amerika Syarikat dahulu dengan Soviet Union. Selepas itu kita dapati bahawa ramai juga orang Islam yang tidak nak patuh kepada kehendak Amerika Syarikat. Dengan itu ditubuhnya beberapa gerakan teroris yang bukan melawan dengan Israel ataupun dengan musuh-musuh lain, tetapi berlawanan sesama mereka sendiri. Sebab itu kalau kita faham tentang peranan orang yang sengaja diadakan oleh pihak Amerika, barulah kita boleh faham kenapa perkara-perkara yang luar biasa berlaku di kalangan orang Islam dan dunia Islam. Apakah nasihat Tun kepada orang muda? Mereka harus faham agama mereka. Islam melarang pembunuhan. Walaupun pembunuhan itu dibuat kepada orang bukan Islam ataupun orang Islam, Islam melarangkan pembunuhan. Terutamanya Al-Quran menekankan bahawa orang Islam itu adalah bersaudara. Tetapi kita dapati yang bermusuh sekarang ialah antara orang Islam sesama orang Islam dengan membuat tuduhan bahawa pihak yang lain itu tidak Islam, tidak cukup Islam dan sebagainya. Kalau kita ikut ajaran seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan kita terima hakikat bahawa orang Islam itu adalah bersaudara, maka permusuhan. Faham? Faham tak? Bingkisan ini mengenai New World Order ataupun Conference New World Order yang telah diadakan Dengar. di PICC conference ni dihadiri oleh Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir dan juga beberapa personaliti-personaliti lain serta mereka dari luar negara. Apa kata kita saksikan sama-sama? Perdana Global Peace Foundation juga dikenali sebagai Yayasan Keamanan Perdana Global bertujuan memastikan perjalanan mereka yang sukar ke arah keamanan global direalisasikan. Dengan mengadakan persidangan New World Order buat pertama kalinya di Kuala Lumpur, peserta yang terdiri daripada pakar-pakar profesional, intelektual, penulis dan negarawan dapat berkongsi pendapat dan juga memberi kerjasama menyatukan dunia tanpa keganasan. 10 tahun dahulu kita berpendapat bahawa dunia masih lagi terima peperangan sebagai satu cara menyelesaikan masalah antara bangsa. Kita dapati bahawa peperangan bercanggah dengan konsep jenayah. Kita sedar bahawa membunuh adalah satu jenayah yang amat serius yang akan dikenakan hukuman yang cukup berat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berperang, kita boleh membunuh sehingga berjuta orang. Sama. Sama pula video dia. Satu video lain lagi nak tunjuk ni. Video. Nanti saya share dalam Telegram Tiwala Bot.
Guys, kita semua nak selamatkan negara. Ada orang tuduh, dia kata Tun Mahathir ni lah Freemason, Tun Mahathir lah Illuminati. Tun Mahathir buat anjuran sidang New World Order tu, Tun Mahathir lah New World Order. Tak. Tun Mahathir nak bagi awareness, kesedaran tentang apa itu New World Order. Depopulation, menghapuskan penduduk dunia 8 bilion. Kalau dalam erti kata lain, dalam akhir zaman, inilah dia akhir zaman tu. Untuk menyambut kedatangan Dajjal. Untuk menyambut kedatangan Dajjal lah. Inilah agenda mereka. Mereka nak menyambut kedatangan Dajjal ni. Dajjal besar. Anwar ni Dajjal kecil, Dajjal paria. Faham? Jadi sekarang ni mereka tengah bergerak ni. Syaitan-syaitan manusia yang membisikkan perkataan indah-indah untuk menipu pendengar dia. Macam korang lah kena tipu. Jangan kata tak kena tipu. Berapa ramai yang kena tipu? Ya. Nampak macam terpaling Palestin, tetapi sokong two state solution. Macam mana tu? Bagi tahu dia rasa. Nampak macam pejuang Melayu, tetapi sokong Anwar Ibrahim. Macam mana tu? Macam mana tu? Jadi hari ni kita kena bijak, berfikir. Berfikir. Dan saya bagi tahu, ini bukan pasal politik parti. Ini nak menyelamatkan negara. Nak menyelamatkan negara ni. Secabarlah mana-mana ni yang sokong Anwar Ibrahim ni. Yang sokong Anwar ni bercakap lah pasal Anwar Ibrahim ni, aku nak dengar. Simple lah. Anwar menang pilihan raya, buktikan lah. Anwar pejuang Melayu, buktikan lah. Korang tak sedar tau. Saya tunjuk korang satu barang lah. Sekarang ni, korang boleh tunjuk dekat Sir tak? Sekarang ni, kalau kau perasan, Israel sekarang ni, dia pakai logo apa dekat baju dia? Israel sekarang ni pakai logo apa dekat baju dia? Logo apa dia pakai? Betul ke? Betul ke? Betul ke tak betul? Bagi tahu dekat saya, betul atau tak betul? Betul ke tak? Betul. Okay. Ni logo sekarang dia pakai. Peace. Peace yo. Kau orang pernah tengok tak logo keadilan ni, asal-asal logo PKR ni? Sekarang mata satu lah. Asal-asal logo PKR ni kau pernah tengok tak? Tak nampak lagi? Tak boleh nak berfikir lagi? Merepek lah dia ni. Tak apalah nak cakap semerepek, merepek lah. Tapi macam saya cakap lah, aku dah lama dalam bidang ni. Aku tahu aku dah lama dalam bidang ni. Sebab tu aku lawan Anwar Ibrahim. Sebab aku tahu dia siapa. Aku tahu Anwar dia siapa. Januari 2012. Cadangan two-state solution. Pandangan saya ini selari dengan Revolusi 1397 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Inisiatif Keamanan. Two-state solution merupakan gagasan idea yang dilobi oleh Badan Antarabangsa yang dianggotai oleh Anwar Ibrahim, iaitu International Crisis Group ICG, yang mengesyorkan agar Israel dan Palestin sama-sama diiktiraf sebagai sebuah negara yang sah dan berdaulat. Di samping mencadangkan agar dunia Islam, khususnya negara Arab, membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Kau tak nampak ke? Kau tak tahu ke? Tak apa, tak tahu tak apa. Tapi sedar bagi tahu, ambil tahu. Jangan percaya, ambil tahu. Ambil tahu. Dan sebab itu, perkara ni apabila kecoh, arwah Tuan Guru ni Aziz, suruh Anwar tarik balik. Anwar tak tarik balik. Pada 13 Februari 2012, Musyidul Am, Ustaz Ni Aziz Nikmat menggesa Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan yang menyokong usaha melindungi keselamatan Israel seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal baru-baru ini ataupun menyaman majalah itu jika laporan berkenaan adalah tidak benar. Ustaz Ni Aziz menegaskan wajib ke atas umat Islam bukan sahaja di bumi Palestin, malah seluruh dunia berusaha sedaya upaya untuk membebaskan Palestin sepenuhnya. Adalah haram menerima kewujudan negara haram. Maka PAS menolak penyelesaian dua negara. Untuk rakyat Palestin dan satu lagi bernama Israel untuk Yahudi Zionis. Tak faham lagi? Tak nampak lagi? Ha? Bodoh sangat kalau kita tak nampak ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim sememangnya dikenali sebagai seorang pemimpin yang mencintai buku dan mempunyai hubungan yang rapat dengan golongan wartawan, sastrawan dan seniman. Fikirlah guys. Fikir. Ujian hari ni. Semua ujian. Petasuk Anwar Ibrahim ni ramai. Mereka menggunakan pelbagai kaedah untuk menipu kita. Menggaburi mata kita. Abim Anwar Ibrahim lah. Kau tanya apa Abim Anwar Ibrahim lah. Abim, nama pun Abim. Anwar Ibrahim. Dengar Ustaz Ismail Mina tu. Sudah bagi tahu dah. Dengar Ustaz Ismail Mina. Tengok, bila saya cakap semalam. Kau nak tengok dunia ni. Tu, duit dolar. Ni, duit dolar ni. Dolar kan? Okay. Tu. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa dia? Ramai masuk perangkap. Petasuk takkan faham. Tapi ramai di luar sana dia tak tahu. Jadi tugas kita lah nak bercakap, menyampaikan kebenaran. Sebab hari ni macam Tuan Mahathir bagi tahu, banyak benda dalam dunia ni kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, kita kena berpesan-pesan lah dengan kebaikan. Tapi kalau kau nak cerita semua benda, mungkin kawan kau tak faham, saudara mara kau tak faham. So bercakaplah tentang orang Melayu kena bersatu. Dan bila datang tentang cerita Palestin ni, cerita dia adalah untuk membebaskan Palestin. Iaitu Palestin bebas merdeka, tak ada negara haram Israel. Ingat bukan two-state solution. Kena fahamkan. Simple je, benda ni tak susah pun. Yang penting kita kena bercakap, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Yang bagi kefahaman ni Allah, bukan bukan kau. Boleh cakap. Kalau kau tak faham nak buat macam mana? Tapi kalau kau bercakap, setidak-tidaknya mungkin mereka akan berfikir, mungkin Allah akan bagi kefahaman.
Sama macam korang lah. Dulu kau suka Anwar Ibrahim. Dulu kau suka Anwar Ibrahim. Tapi bila kau dah tahu, kau dah nampak, kau tak sokong. Itulah dia, proses dia. Tapi kena keep going bercakap. Seorang sampaikan kepada 10 orang. 10 orang sampaikan kepada yang lain. Berdakwah, berpesan-pesan dengan kebaikan. Walas. Demi masa kan ni. Masa kan, kita masa ni. Sabarlah. Jangan berhenti. Dia masalah kita surrender awal. Tak boleh. Jangan surrender awal. Okey, ada soalan. Saya buka soalan sikit. Sampai pukul 1 lah. Kau orang ni kan. Kau orang kalau percaya dengan cerita pembohong, pasasa, apa benda yang dia tak cerita pasasa ni? Apa dia cerita? Kena halau daripada kampung lah. Kau ingat ni cerita tahun abad ke-18 ke? Kena halau daripada kampung. Apa benda semua cerita ni? Dibesarkan oleh nenek lah. Buat perangai lah sampai kena halau. Takkan aku telanjang bulat umur aku baru-baru lahir kena halau. Dah saman ke? Guys, kita nak saman orang ni kita kena tengok. Ada Cikgu Bat. Cikgu Bat dia saman satu mangkuk ni. Satu mangkuk ni lah. Dia saman satu mangkuk ni. Punyalah lihat mangkuk ni. Saman lah tu. Jangan kau nak bodohkan diri kau. Sebab pada segini je, dia orang ni semua bukan level lah. Bukan level lah. Tengok. Seorang-seorang pun 3,000, 4,000, 5,000. X lagi. X pun dah 5,000. Muka buku lagi. Dia orang ramai-ramai dalam kotak pun tak sampai 2,000. Ramai-ramai dalam kotak pun tak sampai 2,000. Lepas tu bukan semua sokong dia. Jadi, jangan buang masa lah. Jangan buang masa. Faham? Sekarang duk kecoh. Dia orang duk mainkan cerita kata secakap Tun Imam Mahdi. Dia orang tak tahu akhir zaman ni. Dia orang tak boleh nak membezakan mujadid. Sebab bila saya bagi tahu Tun Mahdi ni mujadid akhir zaman. Bagi orang-orang yang bodoh ni, dia tak tahu pasal akhir zaman. Dia akan cakap dia lain lah. Dia tak boleh beza tentang mujadid akhir zaman ini. Dia tak boleh beza dengan Imam Mahdi. Dia berbeza. Mujadid akhir zaman ini, di akhir zaman, dia 100 tahun akan ada mujadid. Jadi sebagai itu, Tun Mahdi ni mujadid 100 tahun. Carilah dalam dunia orang macam dia. Mujadid lah. Tapi orang yang tak faham ni, dia tak tahu akhir zaman. Dia tak percaya. Dia tak tahu dan dia tak percaya. Kalau ada yang tahu percaya, dia kata Anwar Ibrahim. Macam Makcik Kati tu kan. Dia tahu, tapi dia kata Anwar Ibrahim lah mujadid. Walaupun Anwar Ibrahim ni mak toron, main buntut, Anwar lah. Tapi banyak daripada kita tak tahu. Jadi bila orang yang tak tahu ni, bila kita cakap dia mujadid, dia pergi tanya dengan orang, oh, ini Imam Mahdi, nampak? Dia tak boleh nak beza. Bodoh. IQ bodoh. Tak, guys. Kalau IQ tak bodoh, tak adalah cium spender. Cuba fikir balik. Kau orang pernah ke cium spender? Pernah ke cium spender orang lain? Pernah tak mengaku? Jujur. Pernah tak? Aku spender bini pun aku tak cium lah. Jangan kata spender orang lain. Spender bini pun aku tak cium. Ke kau orang pernah cium spender ni? Jujur cakap. So kalau orang yang cium spender ni, kan nak agakkan IQ apa? Nak agakkan IQ apa kalau dah cium spender ni? Betul tak? Tapi dia orang menjaga angsa lah. Tapi sejarah rasa ni daripada dulu ni, kau seram macam mana pun tak load. Tak load. Mana pernah load? Tak pernah. Tak pernah load lah. Tak berkesan lah. Sebab apa tak berkesan? Kita ni, kalau kita bawa jalan kebenaran, kau hadap je. Kau jangan takut. Sebab Allah dah janji dah. Engkau pegang pada amar makruf nahi munkar. Engkau bawa amar makruf nahi munkar. Bawa lah. Jalan lah. Tapi kalau engkau tak bawa amar makruf nahi munkar, itu yang kau takut.
Itu yang kau goyang. Tak ada jalannya. Sedih? Ada sedih. Bukan tak sedih. Macam dia fitnah Mami Onang. Dia fitnah bapak mak anak beranak. Sedih lah, kita sedih. Manusia. Rasulullah SAW pun sedih. Tapi kepada siapa nak mengadu? Allah lah. Dia lah. Tapi kekuatan tu, kita tengok Tun Mahathir steady, kita pun kena steady lah. Engkau cerita nak berjuang, tapi kena sikit dah takut. Benda. Betul? Banyak orang tak berpegang pada Allah. Dia rasa dia terror. Tun Mahathir pun jadi. Tak nak cakap apa. Bagi tahu lah. Cari orang, satu orang macam Tun Mahathir. Pergi cari. Pergi cari 100 tahun yang masih bercakap soal perjuangan, yang masih sihat. Bercakap pasal perjuangan bangsa dia, agama dia, negara dia. Cerita Palestin non-stop. Cari. Bagi tahu kat saya. Carilah, cari. Cari, silakan. Carilah. Tempoh hari, Profesor Dr. Zul tu, bekas Menteri Agama, dia bagi tahu kajian daripada Bahrain, negara Bahrain, daripada penulisan, daripada percakapan, semua video tone, buku tone, penulisan tone, dia orang letak tone ni adalah mujadid. Bukan aku cakap. Profesor Dr. Zul bagi tahu. Kajian daripada Bahrain. Carilah. Kita je bodoh. Percaya Anwar Ibrahim tu. Lepas tu ada mangkuk-mangkuk pula. Rasa dia lah. Ini masalah dia. Saya dah cakap kan. Siapa sokong Anwar Ibrahim? Gone. Siapa sokong Anwar Ibrahim? Gone. Habis. Aku tak boleh brain lah. Korang boleh percaya dengan orang yang cium spender ni. Aku tak boleh. Betul. Harun tu tak berapa nak betul. Harun tu saya tengok tak berapa nak betul. Saya tanya dengan kawan pun, dia kata lebih kurang sikit lah. Tu pasal dia pakai yang hitam kat dahi tu. Ni apa? Apa dia pakai hitam kat dahi tu? Nak tunjuk dia alim. Macam tu lah. Kalau cakap semayang tak berhenti ni kan hitam. Dia hitamkan dahi dia ni. Ada gambar dia lah. Aduh, mapulah. Si Wandahi tu anak ikan. Anak ikan tu. Dia orang ni macam Harun, Wan Hadi ni, dengan kelompok dia ni. Dia orang sekarang ni under Sultan Pemurah. Under Come to Papa tu, yang supply anak ikan tu. Ni lah. Saya tunjuk muka dia sikit. Belanja muka dia. Tapi saya dah bagi warning lah. Dia balon Tun Mahathir, siap dia. Aku bogilkan semua. Dia balon Tun Mahathir je, aku bogilkan semua. Hilang dah gambar dia. Saya nak tunjuk gambar dia, hilang. Mana gambar dia ni? Oh, ada. Dalam website SPRM. Tapi dah dipadam. Dalam website SPRM. Tapi dah padam. Come to Papa. So, bawa dia lah. Tu pasal dia orang kalau live kau perasan dia bagi gift. Bagi gift singa lah. Kan? Rimau lah. Kucing lah. Macam-macam lah. Tapi rimau lah. Rimau. Jadi dia orang seronok lah. Dapat gift. Aku tutup gift lah. Jadi ni kelompok-kelompok dia lah. Kelompok-kelompok pasukan azab. Kena report. Oh, tapi yang ni tak kena ban. Yang ini tak kena ban. Yang ini kena report je. Ni tak kena ban. Ni kena report je. Seksual lah. RM44,000. Mantap. Macam mana guys?
Inilah dia. Sambung dalam Telegram Tim Walabot. Kita BC dalam Telegram Tim Walabot. Sambung WC dalam Telegram Tim Walabot. Kau type Telegram Tim Walabot. Kita jumpa dalam Telegram Tim Walabot. Jadi guys, terima kasih untuk malam ni. Jangan masuk perangkap. Apa-apa fikir dengan bijaksana. Ingat, orang Melayu kena bersatu, baru kita boleh bebaskan Palestin. Kalau hari ni ada agenda nak bawa two-state solution, sokong usul Colombia, itu adalah pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Itulah pasukan Azab. Itulah baruah Israel. No two-state solution. Dapat? Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Telegram Tim Walabot.